Hari tu aku dah pasang screen protector dekat telefon aku. Satu masalah yang aku hadapi, masih lagi ada habuk yang melekat bawah screen protector dan ada gelembung-gelembung yang tak boleh hilang. Aku dah cuba banyak kali dah tapi tak dapat juga yang terbaik. So aku nak cuba screen protector yang lain sebab kita nak bagi yang betul-betul perfect untuk pasang. Jom kita unboxing. Inilah screen protector yang selalu keluar dekat TikTok tau. Nak pasang dia orang cakap senang. Tengok dalam dia pula. Oh, aku pilih ni adalah untuk model 16 Pro Privacy. Dia ada macam-macam model. Kalau korang nak yang matte atau clear atau blue matte pun ada. So tengok privacy dia. Aku harap sangat aku dapat pasang screen protector kali ni dengan betul-betul perfect. Tanggal screen protector yang lama ni aku beli mahal, 20 lebih. Pasang sendiri tak jadi-jadi. Wet wipe ni, basahkan screen ni pakai wet wipe. Dry wipe ni kita lap. Absorber, bahagian tu kan ada habuk kan, tarik biar dia tak ada apa-apa dah. Kalau dah clear, kita akan masukkan dekat kotak dia ni. Tak sini sini. Benda ni kuat tau, dia ada grip dia. Tinggal tutup je. Okay, tutup. Kita tarik seslow. Tekan butang ni 20 second. Kita tengok hasilnya. Tak tahu aku buat jadi ke tak. Tarik je benda ni kat atas ni. Screen protector baru. Hoi, cantik gila. Weh, sumpah. Tak ada dust, clear. Dapat korang berjaya ke tak aku ni? Ada sikit-sikit lagi gelembung sebab dia bagi sekali penolak ni. So, bahagian gelembung-gelembung tu korang boleh tolak je. Weh, privacy dia sangat-sangatlah private. So far, alat yang aku beli ni memang sangat-sangat berguna. Macam pasang profesional dekat kedai. Aku dapat dengan harga flash sale RM19 je. Nanti kalau korang nak beli juga, aku letakkan dekat beg kuning. Korang tengok harga berapa.